Bank Negara Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap kegagalan pematuhan keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan atau AML-CFT. Dalam kenyataan pada 29 Januari 2026, BNM mengumumkan tindakan penguatkuasaan terhadap 2 institusi keuangan dan 2 firma korporat. MBSB Bank dikenakan penalti monetari pentadbiran sebanyak RM560,000 kerana gagal mengemukakan laporan transaksi mencurigakan walaupun transaksi tersebut memenuhi kriteria dalaman. Penalti ini telah dibayar pada 3 Disember 2025. Secara berasingan, SME Bank turut dikenakan penalti RM460,000 atas kegagalan mengemukakan laporan transaksi mencurigakan dengan segera. BNM juga mengenakan kompaun sebanyak RM46,000 ke atas Boardroom Corporate Services kerana kelewatan laporan serta kegagalan melaksanakan usaha wajar pelanggan dipertingkatkan. Ilham Secretarial Services turut termasuk dalam senarai firma yang dikenakan tindakan penguatkuasaan. Langkah penguatkuasaan ini menegaskan komitmen Bank Negara Malaysia memastikan integriti sistem keuangan negara serta mengekang risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.